Hai Siko, selamat malam. Apa khabar korang? Okey, Alhamdulillah malam ni Juragan ajak korang berjumpa dengan real testimoni. Real testimoni kanser limfoma. Pernah dengar kanser limfoma? So, jom kita terjah tanya dengan adik ni macam mana perjalanan beliau menghadapi ujian kanser limfoma dan bagaimana beliau insya-Allah dengan izin Allah bebas sepenuhnya daripada kanser limfoma. Jom. Okey dek, Assalamualaikum. Boleh kenalkan nama dan dari mana? Saya Nur Safia Putih. Saya dapat infeksi Putih Putih di Johor. Oh, orang Johor. Luaskan kuasamu. Dek, berapa lama, macam mana adik, maksudnya daripada tahun berapa adik kena kanser ni? Pada start PTP tu kena daripada 2017 kena tapi belum dapat detect lagi lah. Dapat detect Berapa lama adik? 2017 dah dapat detect. 2016 kena belum dapat detect. So 2018 dah kena dah. So macam mana sakit kanser limfoma ni? Boleh penat, boleh stres. Kadang-kadang banyak orang tensi macam kita cepat down lah. So berapa lama adik dirawat di hospital? 2 tahun juga lah kat hospital. 2 tahun di hospital. Hidup adik 2 tahun di hospital sahaja. So macam mana boleh sembuh ni? Apa ikhtiar yang adik buat selain rawatan hospital? Saya amalkan satu Aloe vera. Produk botol kuning tu, mambang kuning tu. Masya Allah. So berapa lama adik konsum? Adakah konsum aloe vera je atau ada produk lain? Istiqomah. Alhamdulillah. So berapa lama adik istiqomah gunakan? Sebelum saya dimasukkan ke ICU ICU bila? Tahun berapa? 2018. Oh 2018. Saya sempat masuk mata saya 2 kali minum. Lepas tu dimasukkan ke ICU lah. Berapa lama kat ICU? 3 hari. 3 hari. 3 hari dah sedar. 3 hari dah sedar lah. So sejak daripada ICU tu sampai sekarang Masa sedar kat ICU pun dah saya masih rendah lagi. Dah merah saya rendah lagi. Doktor cakap kena tambah darah. Tapi saya pun masa hari ketiga tu saya minta doktor jual untuk saya pindah ke wad biasa lah kan. Saya minta ke wad rematik biasa. Lepas tu ayah saya kasih lagi untuk minum tu sebabkan lepas tu lagi baru tu saya tanya doktor kenapa tak masukkan darah saya, kata darah saya rendah. Doktor kata tak payah sebab darah awak tu cantik. Alhamdulillah, Masya Allah. Begitulah saudara, setiap ujian, setiap penyakit tu Allah dah turunkan dengan penawarnya. So tugas kita ikhtiar dengan sehabis baik, InsyaAllah pasti ada jalan kan. Kalau tu tak cuba setiap ikhtiar tu kita tak tahu. Sebab tu pentingnya kita kena usaha dan ikhtiar. Selebihnya kita serah pada Allah. So apa kata nasihat terakhir dari adik untuk orang yang diuji dengan penyakit kat luar tu yang skeptikal dengan suplemen? Kena ikhtiar lah. Ikhtiar je. Satu macam mana kita kena ikhtiar. So Alhamdulillah adik, terima kasih. Semoga perkongsian adik, nama apa tadi? Safia, panggil Fiha je. Fiha. Fiha. Semoga perkongsian adik Fiha memberi inspirasi, memberi contoh dan semangat untuk orang-orang dekat luar sana untuk berjuang menghadapi setiap ujian yang Allah turunkan, insyaAllah adik. So abang doakan adik dimurahkan rezeki, biasa dalam perjalanan Allah, diberi kesihatan yang baik, yang tiada lagi kesakitan satu lagi. So memang sekarang doktor dah sahkan bebas sepenuhnya daripada kanser kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, Assalamualaikum. Bye.